Saya Muhammad Fakhr Radhi bin Yaakob, berasal dari kampung Bangurangan, Baik Panjang, Balik Kedah. Tujuan saya buat video ni untuk maklum bahawa keperluan bagi Pondok Ratu Walidah di antaranya air boring. Sebab penghuni yang duduk dalam ni lebih kurang 20, mungkin ke 30 sebab yang sedang dibina pondok-pondok tersebut. Jadi memerlukan sangat. Pada hari kuliah perdana, hari Sabtu, memang kadang-kadang sampai 300, 400 orang, memerlukan sangat. Kadang-kadang air terstop, berhenti begitu saja. Jadi beginilah keadaan air dia sebelum ditapis, dan setelah melalui 2 tapisan di sini, air dah menjadi bersih dan boleh digunalah. And then daripada sini juga bila dah dimasukkan ke tangki, kita akan hantar ke pondok dan ditapis lagi oleh 2 filter. Dan insya-Allah sebenarnya air yang keluar daripada sana insya-Allah selamat, dan kita pun akan kita sudah melakukan ujian makmal. Dan kandungan dalam air itu selamatlah untuk diguna pakai, kehidupan seharian, nak minum pun tak ada masalah. Inilah hasil tumbangan tuan-puan. Daripada tak ada air, keluar air yang keruh, tertapis, dan beginilah hasilnya. Dan dimanfaatkan oleh warga pondok. Dan mudah-mudahan dengan air ini yang diguna pakai setiap hari, selagi mana boring ini dapat menyalurkan air, mudah-mudahan ianya dapat mengalirkan pahala tuan-puan dia akan sampai ke akhirat kelak insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.